Stigma yang tidak elok kepada tahfiz, bahawa anak-anak ini bila dia besar, dia nak makan apa. Kebanyakan orang memandang satu stigma yang tidak elok kepada tahfiz, bahawa anak-anak ini bila dia besar, dia nak makan apa. Ataupun bila dia belajar sini, dia mungkin akan drop pelajaran akademik. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dekat Al-Fatih ni antara mahad yang kita boleh buktikan bahawa dengan Al-Quran, anak-anak akan berjaya. Saya tak nak cakap semua kejayaan. Benda tu akan dinampak sedikit demi sedikit. Tapi tuan-tuan, satu perkara penting yang saya sebut adalah ini adalah pelaburan terbaik untuk akhirat tuan-tuan. Saya sebut ini saban tahun kepada ibu ayah. Pelaburan inilah pelaburan terbesar yang kita buat untuk memastikan anak-anak kita berjaya capai tangan kita waktu kita ke akhirat nanti. Mungkin tahun pertama kita tidak nampak hasil, mungkin hasilnya akan nampak tahun ketiga. Tapi bersabarlah dan juga trust the process, bahawa proses ini akan selalu berjalan dan juga kita akan berjaya bersama insya-Allah.